Astagfirullahaladzim. Lah biasa tak kaji you tak. Batik macam gue Mak Jana kini Mak Jana. Dek, ikulah ibu kau sekalian Beko. Apa ibu? Apa? Ibu pun namanya kau. Astagfirullah. Tapi tak tinggal sekolah. Astagfirullahaladzim. Tanya lalu Ustaz. Jadi untuk ikut Mak Jana. Astagfirullahaladzim. Jadi orang-orang kau anak bujang pun dari rantau. Kamarinya jadi tempat tinggal nado le lawar hari ko lalu masaji senyo ibu celiknya tu abo ke rumah Mak Jana kan ni jan kos kan gitu Mak Jana. Mak Jana ndak ada air kok kami minum kok awi kami ya Tidak puasa. ndak kami ya tu basuh tu Pak Astagfirullahaladzim. Puasa tu apa? Beko start ajan Beko di kemas saji Beko sama-sama deh. Nyo mungkin agak apa sih Mak Jana. Lama mana di kampung kan. Rasa rumah dia anak-anak dak stay dia nampak Ustaz. Tenang sila Mak Jana, itu urusan awak. Ustaz Kami yo perandu kos Pak. Bapak dia nak Pak. Ikut Mak Jana namanya. Jadi kalau soal biaya kosnya Mak Jana, nyo awak agi karajo. Jadi tenang selama awak tanggung jawab. Jadi Mbak Ali sesuai Mak Jana. Dek Mak Jana tak ada masalahnya Ustaz. Tapi tahulah Ustaz. Kalau anak pramental ko ya terpaksa ekstra lebih lah Ustaz nak majanya besok ya. Jadi. Lah, dengar di. Hei, sopan lah sama Mak Jana. Kau hargoi lah Mak Jana. Adi Mak siap laksanakan arigato kami menyimak. Alhamdulillah alamin ya Allah. Dah dapat kos. Dah terlantar anak amak bujang iyo kan. Kak Ros! Tak boleh mekak-mekak ko. Berang Jana Beko. Iya nak. Ya alhamdulillah anak. Alhamdulillah. Awak dah bisa. Dan perawatan ni. Nih. Alhamdulillah ya Allah. Inilah dia. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ana jatuh tu. Ternodai mataku. Pinjam baju. Dah ada baju dah. Ada baju dan. Oh gembel. Tu pakai salah baju dan tu ah. Ambil salah situ. Ini awak ada. Dah ada. Beg ko hitung-hitung di luar bayi. Sajuk mandi siko. Ini. Ada buruk kos ni ko. Astagfirullah ya Allah. Iko ko lah rancak deden ko. Itu di mata pajar tadi. Ngomong. Tu nak kira agak-agak ganjiannya ya so. Tap. Panjang dan Neri kan nama tu dan lalu siko. Deh lah. Aden di rumah kayak kandang ayam rumah Den. Pula mantap rasuk Den lah kayak kota dan rasuk Den lah tawang. Kayu tak bisa tu. Nenek itu lalu sana nah. Mana? Lalu ni. Bantu. Mà nhiều gàng đúng bà hả?
Pintu berkunci dan tak boleh masuk tu ha. Hari belum lah, baru jam 2:30 lah ha. Belakang dekat ni. Untung dia nak berkunci pintu lah. Lah bangang dia nak. Masuk sama dia bang. Baru dah letak dah 2:30 dah 2:30 lah ha. Mana. Saya demi lah. Ni. Nasi mana telur dua ha. Keripap dulu dah. Nasi masak. Dah mi tinggal seketik dah. Yalah kodang-kodang selera mak Jana. Mama. Sak. Payah kantik. Payah dia nak duduk orang-orang ni. Weh. Siapa tu? Sayang, aku cinta padamu sayang. Aku sayang kepadamu. Pek, men. Sayang. Oi. Ada suara apa? Mati lampu. Tidak, tu terdengar suara yang tadi di belakang dah. Iya. You. Hantu. Anakku. Lah, Iya, awak gasak serius. lah, awak gasak celik lah. Hendak ang payah. Orang maliang kau, mana tahu. Ancak awak jaga rumah kau. Celik mata orang maliang kau. Lah. Wah, nak tahu mak mimpi nak tadi tahu. mah. Nak tahu preman tu siapa kau. Makan lah. Sama orang barat orang makan Dah sudah motong roti. Kau ni bawang. Bawang. Badai ang nang belakang ang tadi bangga-bangga. Yo ang sok-sok bagang tadi. Maliang. Rumah mana dan kecil maliang dia ni. Ada maliang. Ikut lagi. Siapa nombor 3 kau? Ikut lagi amak kau nak. Bahal ku anak-anak ku. Alah, biar lu lah. Ikut makan je nya. Mereka orang ke sahur lah leh. Indak pakai kecil laki awak. Tak tahu kami dah mak. Minta maaf cepet. Laki awak dia apa je. Tak kena perkosaan lah nya. Pila lu lah. Pila lu. Indak apa tu. Mande bini mak Jana gitu. Iya. Tergaduh lah lalu di gara itu. Tahu buruk lagi nak. Semua kayak bajar. Mirip je. Ni nak Mikir lah. Yalah lalu nak. Hantu sedang mimpi sayang-sayang tadi. Nak. Oi. Jagolah nak. Sahur. Oh nak. Tak pula kau pasal anak-anak kau deh. Nak sahur Oh nak. Yalah. Aku pun si bianan. Kaki yang yong. Woi. Jagoang jago. Oh di lah pagi hari kira. Coba tu. Lalu matinya. Jago dah nyo. Oh, oi, Komeng. Jago dah. Jago. Kita baru ini nah. Coba jago. Dia minta lah. Belakang lah. Tu kerja dah. Ya lah mati aja situ lu. Bilulu kau masak macam api gig bilulu kau masak boleh. Dia dah loban tadi di muka tendak gua. Kene letak berinya. Pas mana Mak Jana masak sambal? Lah cepet. Lah jago kerjaan tu. Lah makan di rumah. Jangan orang pasu. Ayam kena makan. Nanti je lah buat buku kau. Pasu kau. Apa suatu mak? Puasa tu wajib bagi kita orang Islam. Tidak pernah diajar orang gaib nak. Kami tak tahu puasa tu ada. Kini pergilah ke tempat si ustaz.
tanya kenyo, apa arti puasa bagi kita umat Islam? Pergi kalian. Aku jangan le. Pergi. Kau makan kami ya. Pergi. Aja. Ikut lan. Astagfirullah. Jak malam, jak siang. Balanda kau nak baru kau. Tu amat jana tu kami kan makan nak boleh ada nyodo. Nak tonton kini bulan pasu. Makan jelas ketik. Tahan ambu pasu dek udang kau di rumah. Tengok kau main ni. Tengok mah. Pak Ustaz sinyak. Allah. Baru dah lah. Itulah. Sakit hati dia nengok Mak Jana tu ah. Pak kerajaan ni lah. Woi, awak tu kos dinyo, rumah inyo. Baru semalam mak lulus situ kerajaan lo, bekok dipecatnya ba. Lingi ang awak pergi jalan jauh nak dua makan doang. Tiba di rumah tak ada lagi makan. Cak kerajaan je leh. Nggih. Yo udah Pasti sakit tiang ni. sakit lah hati dia nengoknya. Ayolah ada kerajaan lah. Nampak dah tu. Tu ba cara mengerajonnya. Ya pak caranya. Tu. Jadi dah tanya kan. Kemudian sakit kancing awak kunci pintu pak. Nah. Tu. Okey. Aku kunci lah. Cepat ya. Siapa mengunci tu? Tolong! Oi! Dia... Tolong! Oi! Tolong! Oi! Ayo tak tolong ni ha. Oi, siapa mengunci tu? Tolong! Yo. Bunga-bunga lah di lawe salah punya kerojo mengunci you. Woi, tak kunci dalam tu. Tunggu tak, aku bukit anak bertiga tu punya kerojo. Bunga dalam. Siapa yang mengunci dah? Nah, deh. Dah, anak Baru baru. awak ambil sampah aku. Deh, anak nak panciin dia tak duduk mak. Ni, baru. Astagfirullah. Mangalah kalian nah. Dekat. Kami jangan kerajaan Mak Jana mah lari. Yo kami kunci dalam WC. Pak ada kerjaan Mak Jana. Astagfirullahalazim kalian golai. Mak Jana tu orang tua kalian situ tu. Pengganti orang tua kalian di kos tu. Kami nak boleh makan tu. Yo kami letak. Kini awak di bulan Ramadan puasa. Tak puasa doh. Cik orang kau lu. Yo entah nak puasa wah. Iyalah. Biarlah ustaz ajarin kalian ke masjid lalu. Makan kalian surang leh. Inyo lalu. Apalah, biarlah inyo lalu lu. Apalah. Beko minta maaf ke Mak Jana lah. Jele. Okey. Alah, masjid lu. Pek. Maaf Ustaz. Astagfirullah. Kalian enggak pakai suara panjang lo doh yo. Enggak. Kain sarung enggak lo dong. Itu harus lo masuk masjid irsa panjang tu. Haruslah, masa enggak pakai kain sarung. Terus pendek enggak boleh masuk masjid doh. Itu aneh. Duduk situlah. Banyak peraturan Islam boleh. Tengah aja pakai surat pendek kena berang. Masuk. Soalnya. Kau mengak juga sih kau. Nak tunggu saya sih kau nak. Nanti angin. Udah kerja ustaz Aduh. Ko berasian masjid ko sadonyo. Sadu-sadunya ko. Eko kok ada perlu minta apel kau Ustaz dalam tu. Makanya nyuruh kami Ustaz. Iko untuk bayar kos kalian bisa. Jadi kalau nak ada kalian kerajo, kalian bayar kos. Baah. Ya Ustaz. Atau nak nio kerajo? Hai. Hai. Lah ada yang tanya leh. Aduh Ustaz. Ya.